Apple baru je umumkan suku tahunan terbaik dalam sejarah mereka. Jadi, untuk beberapa minit seterusnya ni, anggaplah saya penasihat kewangan anda. Kita akan bedah siasat angka-angka yang pecah rekod ni dan kita akan fahamkan apa maknanya untuk salah satu syarikat gergasi di dunia. Okey, jom kita mulakan. Kita akan pecahkan nombor-nombor penting, apa yang mendorong nombor-nombor tu dan apa kesannya untuk masa depan syarikat ni. Ini plan kita ya. Mula-mula kita tengok angka-angka utama yang gempak tu. Lepas tu kita salami enjin utamanya iaitu iPhone sebelum kita tengok bahagian-bahagian lain perniagaan Apple. Seterusnya kita akan lihat prestasi global mereka dan kita akhiri dengan taklimat penasihat. Apa yang perlu kita perhatikan lepas ni? Jom kita mulakan dengan tajuk-tajuk utama. Angka-angka yang betul-betul luar biasa yang menjadikan ini suku tahunan yang paling bersejarah untuk Apple. Nombor ni memang besar, 143.8 bilion. Nak bagi gambaran sikit, ni bukan sekadar jumlah yang besar tau. Ini adalah hasil suku tahunan paling tinggi dalam sejarah Apple. Satu pencapaian yang, wow, memang luar biasa. Dan angka ni bukan datang macam tu je. Ia sebenarnya mewakili pertumbuhan sebanyak 16% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Ini menunjukkan momentum yang sangat-sangat kuat, bukan sekadar nasib baik satu suku je. Dan yang ni pula, nombor yang paling penting untuk para pelabur. Pendapatan sesaham cecah rekod tertinggi pada $2.84. Ini penunjuk utama keuntungan yang menandakan kesihatan keuangan syarikat yang sangat padu. Kesimpulannya, dari setiap sudut, prestasi keuangan Apple memang cemerlang. Jadi, dari mana datangnya semua pertumbuhan yang hebat ni? Jawapannya mudah je. Ia terletak pada enjin utama di sebalik rekod ni. Prestasi luar biasa iPhone. iPhone sahaja dah jana hasil sebanyak 85.3 bilion US dollar. Satu lagi rekod tertinggi untuk produk tu dan melonjak 23% dari tahun lepas. Nampaknya barisan iPhone 17 dengan ciri-ciri AI terbarunya memang betul-betul kena dengan selera pengguna di seluruh dunia. Dengar sendiri kata-kata CEO Apple, luar biasa. Dia tak kata baik atau kuat, dia kata luar biasa. Ini bukan sekadar jualan yang bagus, ini adalah satu gelombang sambutan hangat daripada pelanggan untuk produk terbaru mereka. Walaupun iPhone tu memang hero utama, cerita kejayaan Apple tak berhenti kat situ je. Jom kita tengok pula macam mana bahagian lain perniagaan mereka menyumbang kepada suku tahunan yang cemerlang ni. Carta ni bagi gambaran yang sangat jelas. Betul, iPhone mendominasi dengan 59%. Tapi, cuba tengok segmen perkhidmatan tu, 21%. Itu satu bahagian yang sangat besar dan semakin penting dalam perniagaan Apple, menunjukkan syarikat ni ada banyak sumber pendapatan. Okey, sekarang kita tengok butirannya. Perkhidmatan yang termasuk App Store, Apple Music, iCloud bukan je besar tapi ia catat rekod tertinggi dengan pertumbuhan 14%. iPad pun nampak kuat. Walaupun Mac dan boleh pakai turun sikit, kekuatan keseluruhan portfolio perniagaan Apple ni memang tak boleh disangkal. Kejayaan ni pula bukan terhad dekat satu pasaran je. Jom kita luaskan pandangan kita dan tengok macam mana prestasi Apple ni sebenarnya satu fenomena global. Carta ni tunjukkan pecahan hasil global. Amerika masih pasaran terbesar, diikuti rapat oleh Eropah. Tapi, cuba tengok China Raya, menyumbang lebih $25 bilion. Itu angka yang sangat-sangat penting. Pertumbuhan 38% di China tu memang gila. Pada masa yang sama, momentum di pasaran baru macam India dengan pertumbuhan dua angka yang kukuh menunjukkan potensi masa depan yang sangat besar. Memang jelas, ini adalah satu kejayaan di peringkat global. Baiklah, kita dah tengok prestasi masa lalu yang cemerlang. Sekarang, sebagai penasihat, kerja kita ialah untuk pandang ke depan. Jom kita beralih untuk tengok cabaran dan langkah strategik yang akan membentuk masa depan Apple. Di sinilah letaknya dilema utama untuk Apple. Di satu pihak, ada peluang besar dalam AI, terutamanya dengan kerjasama mereka bersama Google. Tapi di pihak lain, ada risiko sebenar, iaitu kekangan rantaian bekalan yang boleh menghalang mereka daripada memenuhi permintaan yang melambung tinggi. Jadi, apa sebenarnya kekangan bekalan ni? Senang cerita, ia bermakna permintaan lagi tinggi daripada kemampuan Apple untuk hasilkan produk, selalunya sebab kekurangan chip. Dari satu segi, ini masalah yang baik untuk ada, tapi ia tetap satu masalah yang boleh menjejaskan jualan pada suku-suku akan datang.
petikan ni sangat penting. Apple sedang membuat pertaruhan besar bahawa bekerjasama dengan Google adalah cara paling cepat dan terbaik untuk melonjakkan keupayaan AI mereka. Ini satu langkah besar yang menunjukkan mereka sangat serius untuk bersaing dalam arena AI. Okey, jom kita simpulkan semua ni. Dari sudut pandang seorang penasihat, apa kesimpulan penting dan apa yang perlu kita perhatikan dalam beberapa bulan akan datang? Ini senarai semak untuk anda. Pertama, boleh tak mereka selesaikan isu bekalan? Kedua, macam mana AI ni akan diterjemahkan kepada keuntungan? Ketiga, bolehkah enjin perkhidmatan terus berkembang laju? Dan keempat, adakah pasaran macam India akan jadi the next China untuk Apple? Ini soalan-soalan penting untuk masa depan mereka. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Apple sekarang ni berada di puncak dunia, tapi pada masa yang sama berdepan cabaran baru dalam AI dan rantaian bekalan. Mereka dah capai kerjayaan yang luar biasa, tapi persoalan besarnya ialah adakah ini kemuncaknya atau adakah babak terbaik mereka masih belum kita saksikan lagi?